Kalau anda tak tahu, jangan takut untuk cakap tak tahu. Tak ada benda pun. Bos juga kan potong gaji anda. Kalau you cakap tak tahu satu kali, I potong RM10. Tak ada benda macam tu. Jadi jangan takut untuk cakap tak tahu sebab takut nanti bos. Macam mana kalau bos banyak tahu yang saya ni asyik tak tahu, dia tak nak bagi saya kerja dah. Dia nak suruh saya resign ke? Tak payah. Apa yang anda tahu, tahu. Apa yang anda tak tahu, cakap je tak tahu. Okay? Alright, itu saja yang saya nak kongsi pada hari ni. Okay, sementara masih ada ni, saya buat rumusan untuk saya punya kisah yang saya kongsi tadi ialah berkenaan dengan segelas susu, di mana budak adalah seorang budak perempuan ni kan, dia tinggal kat kampung dan dia dah dengan rela hati, dengan baiknya, dengan niat dia yang baik, dia dah bagi segelas susu pada seorang ni yang minta air lah. Dia minta air je, tapi budak ni bagi segelas susu sebab dia tahu laki ni pengembara lah, dia mesti pengembara daripada dia punya penampilan pakaian semua kan, sebab dia tahu nanti mesti laki ni nak continue jalan lagi kan, mesti tak larat. Jadi dia bagilah susu, dia tak bagi air. Disebabkan niat budak tu, dia memang nak buat kebaikan sebab dia ajar kan, dia ajar buat kebaikan tanpa minta balasan. Dan walaupun laki tu tanya berapa harga susu tu dia nak bayar, budak ni cakap tak ada, percuma. Dia cakap percuma sebab mak ayah dia dah ajar dia setiap apa kebaikan kita nak buat, jangan harapkan balasan. Sebab itulah apa yang saya nak kongsikan. Kita punya rumusan kat sini, setiap apa yang kita buat tu jangan harapkan balasan. Dan disebabkan budak ni punya kebaikan yang dia buat ni kan telah dapat dibalas oleh doktor ni. Dia adalah doktor, pengembara ni adalah doktor. Dan bila budak ni dimasukkan ke hospital yang terkenal disebabkan dia ada penyakit kronik, dia kan daripada keluarga yang taklah berada, miskin, kat kampung kan, kampung terpencil, duduk pula rumah kecil. Dan bila dia dah ada sakit kronik ni, dimasukkan ke hospital terkenal kat bandar, jumpa doktor pakar pula, tahu-tahu je lah dia punya kos memang tinggi. Dan doktor ni sebenarnya doktor ni lah yang jadi doktor pakar yang nak rawat budak ni. Dia dah besar waktu tu, 20 tahun. Dan disebabkan waktu dia dah tahu dah, budak ni dah tiba masa untuk dia nak balas jasa budak ni. Budak ni tak minta pun, dia yang nak balas. Dan dia tulis ayat kat dalam bil perubatan yang hantar kat kampung budak tu kan. Ayat dia, telah dibayar dengan segelas susu. Okay? Itu saja pengkongsian saya pada hari ini. Ingat, kita tiap-tiap hari kalau boleh kita nak usaha ni bukan untuk diri kita saja. Kita nak maju tiap-tiap hari ni bukan untuk diri kita. Kita nak dapat lebih bukan untuk diri kita. Sebab apa lebih yang kita dapat ni? Sebab kita nak bagi, kita nak memberi lebih banyak lagi kepada orang lain. Kita nak kongsikan dengan orang yang memerlukan. Kita fikir apa-apa kesenangan kita ada, duit lebih kita dapat ke, OT ke, allowance ke, bonus ke, kita dapat extra-extra ni sebenarnya untuk kita nak lebihkan amount